Menentukan kebarangkalian satu peristiwa bagi taburan normal. Okay. So, di sini kita ada kebarangkalian untuk X di antara A dengan B. Dia akan kita tukar kepada Z. Z itu tolak min bagi dengan sigma. So, kita tukar ke standard normal. So, standard normal itu ialah kita uh, tolak dengan min bahagi dengan standard deviation. Okay. Tolak dengan min bahagi dengan uh, sisian piawai. So, dia adalah macam ni. Kita ada banyak jenis min dengan variance. Dia piawaikan jadi 01. So, di sini dia piawaikan ialah X tolak min per standard deviation. So, dia punya min akan jadi 0 dan dia punya variance je 1. Okay. So, yang piawai punya, okay, kita ada table macam ni lah. Okay. So, kita boleh gunakan table inilah dalam exam. So, contoh 17. Okay. Dia nak kita carikan dia punya taburan ukuran panjang sejenis ku yang dihasil oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal. So, normal. Min ialah 10.6. So, ini ialah dia punya min. Sisihan piawai ialah 3.2. Okey, wakilkan kebarangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawak mempunyai panjang antara 8.4 dengan 13.2 dengan keadaan Z ialah pemboleh ubah rawak seranja piawai. So, kita nak cari kebarangkalian untuk X di antara 8.4 dengan 13.2. So, ini ialah Z di antara 8.4 tolak 10.6 bagi dengan 3.2. So, 13.2 tolak 10.6 bagi dengan 3.2. So, dia akan sama dengan Z di antara. So, yang ini 8.4 tolak 10.6 bagi dengan 3.2. Dia adalah negatif 11/16. Okay. Negatif 11/16. Okay. Negatif 11/16. Okay. Oh, bukan. Dia nak decimal. So, dia adalah negatif 0.6875. Okey, 13.2. So, di sini kita ada 13.2. Dia adalah 0.8125. Okey. So, ini ialah dia punya jawapan. Okey. Ya, betul. So, seterusnya, okey, untuk yang ini, okey, kita graf semua ialah 1, lebih besar setengah ialah 0.5. So, kita ada civil normal. So, kita tengok sini ialah tolak. Okey. So, dan dalam graf yang diberi ialah lebih besar punya. So, di sini kita ada tengok dia adalah lebih besar punya. Okey. So, kita boleh carikan dia punya kebarangkalian. Okey. So, untuk contoh 18 ini, okey, kita carikan yang ini. So, yang A punya, kita nak cari kebarangkalian untuk Z lebih besar daripada 0.235. So, di sini kita ada macam ni. So, sini ialah 0. So, 0.235. So, 0.235,
235 0,23 0,235. So 4090 tolak dengan 19. 19 dia ialah 4071. So yang ini dia punya kebangkalian akan sama dengan 0.4071. Okey. Untuk yang B ini, okey, dia lebih kecil daripada yang ini. So negatif 2.122. Okey, negatif 2.122, negatif 2.122, 2.1. Okey. Lepas tu 2, 2. So 170 tolak 1 ialah 169. Okey. So untuk yang ini dia adalah sama dengan 0.0169. Okey. So 0. So yang tadi ini 4071 dan yang ini 0.0169. So kita tahu dia simetri punya lah. So apa yang saya cari ialah yang sini 2.122. Ini ialah 0.0169. So dia pun sama dengan inilah. Okey. So yang C ini dia lebih besar. Okey. So yang C ni dia lebih besar. So daripada negatif. Negatif 1.239 dia nak yang ini. So di sini kita cari yang ini. 1.239. Okey. 3, 9 ini 17. So 17. 1093 tolak dengan 17. Okey. So ini adalah sama dengan 1076. So ini ialah 0.1076. So ini adalah sama dengan 1 tolak dengan kebangkalian Z. Terus dah 1 tolak 0.1076. Okey. So 1 tolak 0.1076. Okey. Dia akan jadi 0.8924. Okey. 8924. Betul. Okey. So seterusnya kita cari yang D, E, F ini. Okey. So yang D, E, F ini ialah macam ni. So yang D punya, okey. So D punya ialah yang ini. So kecil atau sama dengan yang ini. So kita ada kosong sini 2.453. Okey. So untuk yang ini kita cari 2.453. So 2.453. Okey. 4, 5, 3. Okey.
So dia adalah 714 tolak dengan 6, 708. Okey. Hmm. Okey. So dia akan sama dengan ini ialah 20. So sini ialah 0.00708. So dia adalah 1 tolak dengan 0.00708. So 1 tolak 0.00708 dia adalah 0.99292. Okey. So nilai yang saya dapat adalah berbeza dengan nilai dalam buku teks ini. Yang ini dia salah kerana yang ini dia ke sini sepatutnya 6. Okey. Uh, so di sini saya boleh guna kalkulator untuk semat jawapan. So dalam kalkulator, okey, nanti baru saya tunjuk bagaimana guna kalkulator. Bolehlah. So kalkulator itu, okey, kita ada pergi menu, pergi statistik. Lepas kita pilih statistik, kita pilih satu sajalah. Okey. So apa-apa sajalah. Ini saya pilih satu lah. Pilih 2, 3 pun tak apa. Okey. Lepas itu dia keluar yang ini, kita tekan AC saja. So ini kita tekan AC. Lepas tekan AC dia keluar yang ini. Okey. So option. Okey, lepas tekan option dia keluar yang ini. Kita tekan turun dapat yang ini. Pilih yang keempat itu norm distribution. Dia ada PQR. Okey. So untuk PQR itu P for previous. P untuk sebelum punya. PX. Q untuk tengah-tengah punya. Di antara 0 dengan K. Eh, 0 dengan X. Ialah yang ini. Ini ialah QX. R for right hand side. So ini ialah X. R for right hand side. RX. So dalam table yang kita dapat dalam uh, yang diberi dalam SPM, okey, sebenarnya dia adalah R punya, right hand side punya. Okey, so untuk case yang pertama ini, okey, dia adalah lebih besar, right hand side. So kita R 0.235. So kita dapat yang ini 0.4071. R for right hands ini sebelum punya previous. So option lepas tu bawah norm previous negatif 2.122. Kita dapat yang ini ialah 0.0169. Okey. So ini betul. So yang ini lebih besar. Lebih besar ini dia adalah lebih besar ini ialah right hand side. PQR right hand side. Bawah right hand side negatif 1.239 dan yang ini dia adalah 0.8923. 2423. Dia berbeza sikit. So ini ialah previous sebelum punya. So norm
previous 2.453. Ah, So saya punya jawapan betul. Okay. So di sini jawapan yang diberi dia adalah salah. Nombor 6, one variable. Lepas itu tekan AC. Okay. Then kita tekan ini ialah OPTN, turun bawah, lepas tu norm distribution. Okay. So yang ini E punya dia adalah di antara kosong dengan 1.236 ini. So ini sebenarnya ialah cube. Option lepas tu norm distribution Q 1.236. So dia adalah yang ini. Okay. So kalau saya carikan yang ini, dia sepatutnya ialah ini saya guna hitam lah. 1.236. 1.236. 1.236. So kita ada 1.23 1.236 11 1093 tolak dengan 11 1082. Okey. 0.1082. Okey. 82. So 82. So ini ialah 0.5 tolak 0.1082. Dan dia akan jadi 0.3918. Betul, sama. Okay. So untuk yang F ini dia adalah di antara negatif 0. Okay, so sini ialah 0. Negatif 0.6461 dengan 1.868. Ini. Okay. So dia adalah satu tolak yang ini. Okay. 0.461. 0.461. 0.461. So 3228 tolak 4, 24 lah. Okay. So sini kita ada 1.868. 1.68. 1.6. 1.686. 1.8 6 8 6 314 tolak 6 308. So dia adalah 1 tolak 0.3224 tolak 0.0308. So 1 tolak 0.3224 tolak 0.0308. So dia adalah 0.6468.
Okay. So untuk yang ini saya boleh guna Q. Okay. So option bawah norm Q negatif 0.461 tambah dengan Q. Okay. 1.868. Ya, betul. Seterusnya kita tengok yang G punya dengan H punya. So, kita pernah belajar di tingkatan 4 bab 1 itu. Okay. Kita tahu bahawa okay, kalau saya ada modulus X sama dengan K, dan X sama dengan tambah tolak K. So, kalau saya ada modulus X lebih besar daripada K, dan X kecil daripada negatif K, dan X lebih besar daripada K. So, untuk yang ini ialah probability X kecil daripada negatif 0.63 tambah dengan probability Z lebih besar dengan 2.063. Okay, so di sini kita ada yang ini. Sini ialah 2.063 dengan negatif 2.063. Ini dengan ini. Okay, so yang ini 2.063. 2.063. 2.063. 197 tolak 1, 196. Okay. So, dia adalah 1 tolak 0.0196. Okay. Dia ialah 1 tolak 2 darab 0.0196. Dia adalah 0.9608. Okay. So, ini ialah 0.2 ini saja, dia bukan di antara dia, ialah yang ini tambah dengan ini. So, dia akan sama dengan 3. 0.0392. Ya, betul. So, seterusnya untuk yang ini, kita tahu bahawa kalau saya ada modulus X less than K, dan X di antara negatif K dengan K. So, ini ialah probability Z di antara negatif 1.763 dengan 1.763. So, ini negatif 1.763 dengan 1.763 ini. So, di sini kita ada 1.763, 1.763, 1.763, 1.763 tolak 3, 392 tolak dengan 3 ialah 389. 389. Okay. So, 0.0389. So, dia adalah 1 tolak 0.0389 tolak dengan 0.0389. So, dia akan jadi 1 tolak 2 darab 0.0389. Dia adalah sama dengan 0.922. 2. Okay. So, inilah dia punya jawapan dia. Okay. So, yang bawah punya dia punya reverse punya saya akan record dalam video yang seterusnya.